Hari ni aku ada sebuah kereta Honda HR-V tahun 2015 So owner ada datang semalam dekat Iman Kake. Dia minta kita quotation dan dia suruh kita check apa masalah untuk kereta dia lah. So apabila kita dah check, kereta dia undercarriage ada berbunyi Bunyi tu disebabkan apa? Sebab kereta ni pun dah lama. So baru first time dia nak tukar lah untuk ni barang-barang ni seperti absorber depan, cover belakang punya absorber, tie rod end, rear end, dia punya stabilizer babush, dia punya absorber mounting, benda-benda part yang macam bearing ni saya ambil brand original lah. Kalau kita pakai OEM takkan jadi, bukan takkan jadi, pakai kejap je so dia akan berbunyi balik. Macam bearing apa semua ni semua saya ambil original stabilizer babush semua saya ambil ori. Macam absorber link, tie rod end ni saya ambil brand OEM je lah. Macam brand TRT, brand aku macam tu lah.